Okey. Saya nampak pintu kedai pun. Kiranya lepas buat rawatan utama tu, dah ni cuci rambut pun okey. Okey. Kiranya dia duduk atas kursi. Dulu nampak pintu kedai tu pun dah Dia start dah. dia pada peluk. Buat betul. Dia dah tahu dah. Mana lah dia duduk dekat apa Dekat kursi. Dekat kursi. Dia Dia dah diri. duduk je diam. Dan ni duduk kursi dia. Dah tak nanya apa dah, okey. Kemudian apa tidur malam Tidur malam. pun nak awal lah. Dulu nak kena pujuk. Kadang dia keluar, dia buka pintu, dia masuk balik bilik dah. Dia tak nak tidur lah, dia nak ikut time dia juga kan. Lepas tu dah sekolah ni saya macam bagi kena awal sikit lah. Pagi dia susu, dia diam, dia okey lah. Lepas tu dia tidur sendiri lah. Tak gaduh nak tepuk-tepuk sangat dah. Lepas tu apa cakap dengan ayah dia ke apa, dia tunjuk macam mana? Macam tadi sebut tadi. Macam kalau pergi kedai kau sebelum ni kan, dia macam dengan dunia dia. Dia tak payah time pun apa dia tunggu pergi kedai pun dia buat bodoh je kan. Sekarang ni macam dia dah tahu okey pergi kedai dia nak beli ni. Macam dia dah faham kan. Ada tujuan dia. Ada tujuan dia. Okey dia tahu dah. Abah dia turun je pada hari tu dia kasi tak ambil kasut pakai. Nak ikut abah dia. Tunjuklah nak beli apa. Yang kata sampai 4 hari buat rawatan tu, benda apa yang terkejut tu kata? Sebab dia tunjuk suruh diam. Mamuk. India je. Dia terkejut lah. Dia dulu menangis. Berarti dengar. Yang kedai mamak tu masa lupi je lah. Memang Dia tu lah. Dia anak saya. Anak saya suruh. Daripada dia kecil 6 bulan, memang kat mamak tu lah. Okey, lepas rawatan tu mamak ini dia terkejut. Dia terkejut. Dia macam naik kursi duduk sendiri. Maksudnya tak payah lah sebelum ni kan. Abah dia kena lupa sampai berpeluk-peluk sampai berlawan-lawan. Sampai gunting rambut sampai senyap. Mamak tu takut sebab dia menanya, menjerit-jerit ustaz. Tantrum lah. Tantrum lah. Sampai saya ingat sebelum ni pendek, sebelum ni panjang rambut. Tapi tu duduk je. Mamak tu pun senang kan. Dia pun dia terkejut Dah okey lah. Okey lah. Cuma cakap saja bahasa alien ni lah. Cakap je. Betul dia ajuk kita tu dia boleh sebut satu-satu lah. Bila dia start faham, umur dia 3 tahun lebih, kita buat datang ni insyaAllah dia akan dia tak harap dekat Allah. Minggu lepas lagi kan? Buat ni. Dulu ada hyper juga. Dia macam kita tak bagi TV tu Ustaz. Dia mulalah dia nak buat cara dia lah kan. Tapi dulu kalau tak bagi TV, tak bagi handphone, dia akan merengek, dia akan bunyi. Knock juga. Knock juga sampai kita give up tu lah. Kadang kita terpaksa bagi kan. Tapi ni alhamdulillah lah kita bagi macam attract dia balik kan. Bagi buku ke, pensel ke. Kan dia dah start sekolah kan. Saya ambil balik buku tu. Boleh lah macam tak bagi dia fokus sangat dekat handphone kan. Boleh lah, boleh. Dia tak ada dah main-main tak ada. Cuma kita memang kena banyak main dengan dia lah. Tak apa, itu dah sebenarnya. Yalah, itulah. Makan okey? Makan okey, alhamdulillah. Sebelum ni, ada masalah makan? Sebelum ni dia milih lah cukup. Jom. Milih cukup. Lepas tu Jom. senang dah membuang sekarang ni. Oh, dulu dia sembelit? Sembelit je Allah. Sekarang senang lah juga abang kan. Boleh tidur Ustaz sejam 2 jam. Duduk kat tanah? Bukan, dia pakai pamper lagi. Dia menyorok lah duduk belah sofa. Sejam 2 jam dia akan buat dia macam sembelit, susah lah. Lepas tu sekarang ni macam okey. Alhamdulillah dah tak ada sembelit dah. Dah tak ada sembelit dah. Minyak dah itu, selain pada kita guna untuk urutan dan campur makanan itu semua dia akan bantu usul. Minyak zaitun lah. Lagi satu saya rasa madu tu Ustaz. Semua baharutan. Madu kismis kan, saya kadang saya potong racik kecil-kecil tu, dia makan sup kan. Saya buat dalam sup dia sebab dia takkan makan kan sebiji-biji tu. Itu kan kata terpaksa-paksa tu. Kena cari cara je untuk dia makan. Alhamdulillah. Jom. Jom. Jom mana? Nak pergi lah. Kalau bagi sebiji tu, kismis tu dia tak mau. Tapi bila kita racik dalam sup tu kan, makan pula kata. Kena pandai psycho je balik. Betul, kena olah kena. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Allah, alhamdulillah. Cakap. Tarik nafas. Yes. Alhamdulillah. Bila saya record secara depan, kadang
kita dapat cerita tu pendek. Tapi bila sembang ni sebenarnya banyak juga perubahan. Walaupun semua main target nak cakap, saya faham. Tapi sebelum dia nak cakap, dia kena ada interaksi dulu, dia kena respon dulu. Dia kena faham, dia tak boleh duduk dalam dunia dia, tidur kena okey, emosi dia kena okey. Baru kita nak ajak dia, baru dia lebih fokus. Betul. Kalau Balik pada ustaz itu kan, dia ada bagi buku bacalah anak aku tadi tu kan. Dia tahu sebut you je sebab dia hafal kan ABC tu, nombor semua, huruf semua dia kenal. Tapi lepas balik rawatan ustaz kan, ada lagi masa seminggu sekolah kan sebelum cuti raya Cina kan. Dia macam dia mau sebut you, ulat. Kita abu. Dia maksudnya dia kita tunjuk dia tak abu. Dia macam mau. Dulu kalau kita tunjuk dia dia sebut je. hanya abjad saja, dia tak ada bunyi. Tak ada. Kalau kita tak sebut tu dia pun takkan sebut. Dan ni dia tahu dah sebut. Dan ni abu, api, ani macam tu. Dia sebut abu. Tak kisahlah ustaz. Abu, api, Satu ani. muka sebut pun saya dah happy dah. InsyaAllah. Dah ada perkembangan dah tu. Tahun ni 4 tahun lah. Tapi kalau umur betul 3 tahun 7 bulan. 7 ni baru dia 3 tahun, baru 4 tahun lah. Sekarang baru 3 tahun 5 bulan. 5 lah. Lebih kurang. Habis tak? Lebih kurang. Dah selesai. Okay, ambil seluar. Bukan habis.